Untuk video ni aku menggunakan pure video night mode. Kalau tak guna night mode dia akan jadi macam ni. Ni video waktu ni kalau tak gunakan night mode. Gelap kan? Oh, tadi kau tengok video aku terang. Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak pergi ke Taiping. Aku ada kerja sikit kat Taiping. Kebetulan tu bolehlah aku test kamera Insta360 ni. Kalang-kalang tu kita buat vlog sekali. Dan tengoklah mana-mana tempat yang menarik yang boleh aku singgah kan. Kita singgah lah, buat konten ke apa kan. So let's go. Ya, aku sekarang ni tengah berhenti dekat Tapah. Kita landing kat Tapah kejap, minum-minum dulu. Tengok apa ada kat Tapah ni kan. So korang, aku on the way pergi ke Taiping. Nanti kita tengoklah apa-apa yang best, nanti aku boleh share dengan korang. So jom. Tadi nampak punya bayang tangan lah. Pegang mana ni? Ha? Tutup? Dah? Alhamdulillah aku sampai Taiping. So Taiping ni salah satu tempat yang kalau korang datang, yang korang kena pergi adalah Taman Tasik Taiping. Taman Tasik Taiping ni memang besar. Aku banyak kali juga, setiap kali aku datang ke Taiping ni memang aku akan datang ke Taman Tasik Taiping ni. Sebab walaupun kena cuaca panas, tapi dengan pokok-pokok dia yang besar ni, kau rasa macam sejuk. Rasa memang sejuk. Kat sini memang rasa memang sejuk. Tasik dia sejuk, pokok dia rimbun. So kalau korang nak buat video, korang nak buat OOTD, sini tempat sesuai. So memang aku recommend. So aku nampak piawak. Sekarang baru sampai Tasik Taiping. Tengah hari ni guys, pukul berapa lah? 12.45.
tolak daripada Kajang tadi dalam pukul 7.30. Aku berhenti dekat Tapah. Tapi perut kejap. Pukul 12.30 sampai ke Taiping ni. So Taiping ni yang best kat sini selain daripada Tasik Taiping. Kau duduk kat, kau lepak dekat Tasik Taiping ni, kau boleh tengok banyak bukit bukau. Ya, tengok korang. Belakang tu semua bukit bukau. Aku sebenarnya guys, dekat Pekan Taiping ni ada satu kedai popiah basah tau dekat Medan Selera lama. Tapi aku pergi tadi tutup, dia tak buka. Jadi aku sekarang ni tengah nak cari tempat minum yang orang kata boleh basahkan tekak lah. Lepas tu kau dapat cendol ke dapat cendol lah kan. Kalau tak, kita pergi kita minum je lah apa yang ada. So jom. Ni laksa. Sedap. Ni bubur ayam. Yang ni mie rebus ayam. Sedap. Kuah pekat. Tak ada rasa pedas. Mie pelembut. Tulus. Oh, aku dah sampai dah hotel aku dekat Taiping ni. Dekat Pekan Taiping je. Kalau kau tengok situ dekat Novotel, sebelah dia Taiping Mall dan hotel aku belakang ni. Nampak logo biru ni. Logo Night Alley. So Night Alley ni memang banyak kali dah aku duduk. Sebab dekat Taiping ni susah nak cari hotel yang bersih dan ikut bajet ni kau. So dulu setiap minggu, setiap bulan aku datang Taiping memang aku duduk sini lah. Bilik dia pun memang bersih, punya harga pun tak mahal. So
korang boleh check it out lah. Tengok Night Alley Hotel. So jom kita ambil kunci. Minta saiz sini, lalu check you punya nombor telefon dengan bawah sini. Dengan saiz saja. Nombor telefon betul. Okay, so malam ni kita nak pergi makan dekat Kamunting. Kakak kata dekat Kemunting ni ada satu kedai kuih-tiaw goreng daun simpuk. Wah, aku pernah makan sekali. Untuk video ni aku menggunakan pure video night mode. Kalau tak guna night mode dia akan jadi macam ni. Ni video waktu ni kalau tak gunakan night mode. Gelap kan? Oh, tadi kau tengok video aku terang. Sebab aku guna night mode pure video. Jom. Okay, so kita dah sampai dekat Kamunting. Kuih-tiaw goreng daun simpuk. Sini memang tempat famous lah. 2-3 kali juga aku datang. Daripada luar ni memang dah bau. Ramai juga orang datang. Tapi aku tengok feedback dekat Google lah, best. So jom kita tengok. Let's go. Letak cili bawah tu sedap. Udang di kopi.